Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 4 yang akan membincangkan tentang tunjuk cara solat jenazah. Langkah-langkah yang pertama ialah niat di dalam hati. Sebagai contoh, sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Langkah yang kedua, mengangkat takbir yang pertama dan membacakan surah Al-Fatihah. Langkah yang ketiga, mengangkat takbir yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langkah yang keempat, mengangkat takbir yang ketiga dan membacakan doa untuk jenazah. Untuk jenazah lelaki dewasa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Langkah yang kelima, mengangkat takbir yang keempat dan membacakan doa ringkas. Sebagai contoh, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan langkah yang ke-6 atau langkah yang terakhir, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada kami, daripada grup 4. Assalamualaikum.